Pada saat ini, ada seseorang yang sedang menghembuskan nafas terakhir akibat merokok. Sekurang-kurangnya 6 orang meninggal dunia setiap minit, lebih 8,000 kematian setiap hari dan lebih 4 juta orang meninggal dunia setiap tahun di seluruh dunia. Katakan tak nak merokok. Setiap sedutan membawa padah. Ini adalah pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penyelidikan telah membuktikan bahawa tabiat merokok boleh meningkatkan lagi risiko mati pucuk, terutamanya di kalangan perokok yang mempunyai tekanan darah tinggi dan berat badan yang berlebihan. Katakan tak nak merokok. Setiap sedutan membawa padah. Ini adalah pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kanser paru-paru memang menggerunkan. Penyelidikan terkini menunjukkan bahawa asap rokok menyerang gen atau baka penting yang melindungi sel paru-paru daripada kanser. Satu sel rosak sudah memadai untuk menyebabkan kanser. Katakan tak nak merokok. Setiap sedutan membawa padah. Ini adalah pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Tahukah anda mengapa ramai perokok lazimnya sukar bernafas? Ini kerana paru-paru mereka sedang repuh. Paru-paru umpama span dengan gelembung-gelembung udara halus yang memindahkan oksigen. Asap rokok akan merosakkan paru-paru daripada berfungsi dengan baik. Katakan tak nak merokok. Setiap sedutan membawa padah. Ini adalah pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Strok adalah disebabkan oleh darah yang membeku. Strok boleh membunuh, menyebabkan buta atau lumpuh. Biasanya, anda sendiri tidak tahu yang anda mengalaminya. Tapi yang pasti, risiko anda untuk mengalaminya adalah lebih tinggi jika anda merokok. Katakan tak nak merokok. Setiap sedutan membawa padah. Ini adalah pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ina, saya dipilih untuk berlakon dalam iklan TV. Waktu uji bakat tu, Nora pun ada tahu. Tapi dia tak dipilih. Tak percayalah. Kan Nora tu darah pujaan. Betul, Nora tak dipilih sebab giginya berkarat akibat merokok tu lah. Tak tahu ke merokok tu merosakkan rupa dia? Ya, dan merokok juga boleh meracuni badan. Jadi katakan tak nak merokok. Tiap kali anda merokok, badan menderita. Awas, jangan mula. Pesanan ini dibawa kepada anda oleh Kementerian Kesihatan.